Assalamualaikum. Sawadikap. Selamat bertemu lagi dalam resipi Kak San. Kali ni Kak San nak buat resipi dari negara jiran kita, Thailand, yang tengah viral ni. Kanom lem keleng. Kuih ni rasanya lembut, sedap dan amat sesuai sekali untuk minuman petang atau untuk berbuka puasa. Sebelum tu, jangan lupa like, subscribe resipi Kak San. InsyaAllah, Kak San akan share lagi banyak resipi yang menarik. Terima kasih ya. Jom kita masak. Mula-mula, kita siapkan acuan dulu. Acuan ni tak perlu sapu minyak. Acuan lompang ni ada dua saiz. Satu besar, satu kecil. Akak gunakan yang saiz kecil. Kalau boleh, jangan gunakan saiz besar. Kalau saiz besar, nanti adunan nak guna banyak. Mula-mula, Kak San timbang dulu santan kotak ni sebanyak 200 gram dan Kak San tambahkan air biasa sebanyak 150 gram. Jadikan 350 gram. Kalau nak gunakan santan segar pun boleh. Seterusnya, masukkan 25 gram gula pasir, 30 gram tepung beras, 4 gram garam atau 1 sudu kecil garam, kacau rata. Seterusnya, masukkan santan yang kita timbang 350 gram tadi, masuk dengan perlahan-lahan. Jom kita masak adunan putih ini. Gunakan api yang sederhana kecil. Kacaulah hingga pekat dan kental. Tekstur dia macam ni. Kemudian masukkan dalam piping bag. Ikatlah piping bag ni dengan kemas. Lepas tu, ketepikan sekejap. Jom kita buat bahagian luar kuih pula. Masukkan 50 gram gula, 30 gram tepung kacang hijau, 300 gram air. Masukkan air dengan perlahan-lahan. Kemudian kacau rata-rata sehingga sebati. Sekarang, masukkan sedikit pewarna. Kak San gunakan pewarna pink color. Nak gunakan color lain pun boleh. Kacau sehingga rata. Jom kita masak adunan ini. Gunakan api yang sederhana kecil. Kacaulah adunan ini dengan pekat dan berkilat. Setelah itu, masukkan adunan tadi ke dalam bekas. Atau nak bubur dalam piping bag pun boleh. Tapi akak pakai jug ni aja. Senang sikit nak tuang. Terusnya, masukkanlah adunan yang kita buat tadi ke dalam bekas acuan lompang ni. Masuklah dengan berhati-hati. Masukkan 3/4. Jangan penuh sangat. Masukkan 3/4 aja. Adunan ni kena masukkan dalam acuan lompang dengan segera. Kalau lambat, takut nanti keras. Buatlah sehingga selesai. Sekarang, ambillah adunan yang dalam piping bag tadi. Potong hujung piping bag ini. Dengan perlahan-lahan, pipekan di tengah-tengah bahagian pin ini. Buatlah sehingga selesai dengan berhati-hati. Setelah itu, sejukkan kuih ini selama sejam. Ambil kacang hijau sebanyak 60 gram, kemudian basuh dan rendam. Rendam semalaman. Setelah direndam semalaman, ambil kacang hijau tu, ramas-ramaskan macam ni untuk menanggalkan kulit daripada isi. Inilah hasilnya, kacang hijau yang dipisahkan daripada kulit. Untuk melembutkan kacang hijau ini, kita kena rebus dulu selama 15 minit dengan api yang sederhana. Setelah kacang empuk, kita toastkan. Sekarang, kita kena goreng kacang hijau tadi. Panaskan minyak, gorenglah sehingga kekuningan.
Setelah sedikit garing, kita toskan macam ni. Inilah hasilnya, kacang yang telah digoreng. Setelah 1 jam, kuih pun dah sejuk. Jom kita keluarkan kuih dari acuan. Jom kita hias kuih kita. Untuk hiasan ni, Kak Sal gunakan daun pandan. Potonglah daun pandan kecil-kecil. Setelah tu, hiaslah daun pandan ini di atas kuih. Okey, sekarang kita ambil kacang hijau yang kita goreng tadi, taburlah di atas kuih ini. Alhamdulillah, kuih pun dah siap. Makan di waktu cuaca panas amat sedap komen. Rasanya lembut, digabung dengan santan yang berlemak, amat sedap komen. Ditambah pula dengan kacang hijau yang digoreng tadi, amat sempurna rasanya. Rasa sedap komen. Kalau buat jualan ni laku keras. Untuk satu resipi, kuih boleh dapat dalam 12 biji. Sebenarnya Kak Sal gunakan 2 adunan. Kak Sal boleh dapat dalam 24 biji. Bagi pendapat Kak Sal, kalau komen nak buat kuih ni, gunakan tepung kacang hijau yang putih. Ada dijual di pasar raya. Kalau gunakan tepung lain, rasanya tak berapa nak sedap. Ateh, mohonlah kita makan. Jangan lupa baca bismillah.